Maafkan Ibu Yen. Ibu buat semua ni sebab nak pastikan Yen ada masa depan yang baik. Siapa tinggalkan bayi dekat depan rumah saya ni? Ibu. Wah, nampaknya Yen dah boleh cakap. Yen, mari sini sayang. Hebatnya, hari ini Yen dah pandai jalan. Serahkan semua duit awak. Hei, jangan kacau Yen. Yen, awak okey ke? Ada luka tak? Yen okey, tapi macam mana Puan tahu nama saya? Maaf, mungkin saya salah orang. Ibu, ada benda ke yang Ibu tak bagi tahu Yen? Ibu rasa dah tiba masa untuk bagi tahu perkara sebenar. Saya nampak Puan. Macam mana Yen tahu saya dekat sini? Sebenarnya, dari kecil lagi Yen tahu Puan selalu jaga Yen dari jauh. Diam-diam. Sekarang Yen dah tahu Puan sebenarnya ibu kandung Yen. Maafkan Ibu Yen sebab Ibu tak dapat besarkan Yen. Tak apa Ibu. Terima kasih sebab selalu jaga Yen, walaupun dari jauh. Yen, apa kata kita ajak ibu kandung Yen tinggal bersama kita? Yen setuju. Betul ke ni? Korang setuju tak kami semua tinggal bersama? Cuba komen.